sihat badan ni bukanlah masalah, oh saya ada penyakit ni Ustaz. Penyakit macam mana ni? Kan? Yang tu kira sihat lagi tuan-tuan, walaupun kita makan ubat. Maksud sihat ni kita bangun, kita boleh bangun, kita terjaga malam pagi tu, kita boleh bangun, kita boleh buat semayang, kita boleh ibadah, sihatlah tu. Walaupun memang kita makan ubat, darah tingginya ke jantung ke apa segalanya. Kan? Sihat. Dan memiliki makanan untuk hari tu, bangun ada makan 3 benda. Nabi kata, siapa yang bangun-bangun aman, tak ada perang, tak ada gangguan nak kena lari-lari sembunyi-sembunyi, tak ada. Yang kedua, siapa yang bangun-bangun sihat, badannya boleh bangun untuk pergi solat, pergi tandas. Allahu Akbar. Nikmat yang kedua. Yang ketiga, dia ada makan, boleh sarapan, ada sarapan. Tak ada di rumah, pergi kedai tuan-tuan, kedai mamak mencambah kiri kanan kita, kan? Kena teh tarik, roti canai, nasi lemak, oh macam-macam. Malaysia ni memang makanannya berbagai, bermacam-macam. Kadang-kadang tuan-tuan yang pernah travel ke negara-negara tertentu, kita rasa ya Allah, makanan dia orang ni tak pelbagaikan makanan. Malaysia macam-macam. Kan? Kalau ada 3 nikmat tu pagi-pagi, Nabi kata seakan-akan dia telah memiliki dunia segalanya. Nikmat besar tu tuan-tuan. Apa dia? Aman, sihat, ada makan. Ya Allah, kan? Tu nikmat besar, nikmat utama dalam hidup kita. Tuan-tuan tak guna kaya raya, harta banyak, tapi dia kena lari daripada peperangan. Orang asyik nak hancur kita, tembak kita, kita lari sana, lari sini, semua aman. Tidak ada keamanan. Asyik orang nak serang kita, nak bunuh kita. Allahu Akbar. Tak guna harta banyak, tak guna kita. Oh kacau bila seperti saudara mara kita yang berada sana. Maksudnya mereka ni ada kekurangan nikmat dunia daripada nak banding dengan kita. Dari sudut keamanannya hilang. Makanan mungkin tak cukup makan. Sihat badan tak tahulah, mungkin lari dalam keadaan kaki kudung. Masya Allah, tak sihat. Jadi kita yang ada nikmat ni, nikmat aman ni, satu nikmat yang besar tuan-tuan. Kerana kalau tak ada aman, kita tak mampu nak iktikaf macam ni tuan. Agak-agak orang yang dalam keadaan situasi peperangan, bolehkah iktikaf masjid, dengar kuliah, lepas main isyak balik, jumpa anak isteri, makan-makan, tidur, rehat? Bolehkah macam tu? Dalam keadaan perang, memang tak boleh. Aman. Jadi kenapa macam tu? Nabi nak suruh pada kita supaya janganlah ungkit-ungkit. Kenapa lah saya ni baju dah pakai yang semalam ni, baju tak banyak saya ni. Engkau ada keamanan, engkau ada sihat badan, itu dah cukup besar. Syukurlah walaupun baju tak cantik pun. Contohnya, walaupun tak handsome macam orang lain, kan? Alhamdulillah. Syukur. Nak ajarkan kepada kita nikmat, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang diberikan pada kita. Ini banyak penyakit kita ni suka ungkit-ungkit dan nampak kekurangan yang ada kat kita, padahal sempurna tu yang kita tak nampak. Kesempurnaan yang ada kat kita, kita tak nampak. Yang kita nampak kekurangan, tak cukup tu, kenapa saya tak ada ni, tak cukup ni, tak cukup ni, tak cukup ni. Padahal kesempurnaan, aman, sihat dan ada makan cukup, alhamdulillah. Itu nak sebutnya bahawa nikmat yang disebutkan oleh Nabi tadi adalah pokok asas kehidupan kita. Kalau tak ada yang tu, macam tak boleh nak hidup. Asyik lari sembunyi sana sembunyi, tak boleh nak hidup, kan? Itu asas kehidupan kita. Bila kita dapat benda tu, manfaatkan benda nikmat tadi untuk ibadah. Tuan-tuan berjaya memanfaatkan nikmat keamanan, datang iktikaf, datang dengar kuliah, belajar ilmu. Tuan-tuan manfaatkan nikmat kesihatan, datang ke tempat mulia ni. Nikmat makan pagi, kita ada tenaga, sampai petang kita boleh kuat lagi, datang ke masjid. Masya Allah, ini suatu yang Allah sayang, Allah suka. Kerana bijaknya dia dengan nikmat yang Allah bagi, dia guna untuk menambah taat, menambah taqwa, menambah iman, menambah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang bijak, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Orang yang kadang ada 3 nikmat tapi dia tak menggunakan untuk menambah taat, dia guna untuk maksiat dia, untuk suka hati dia, untuk nafsu syahwat dia, maka ini tak lama Allah benci pada dia. Dia dapat nikmat tapi dalam keadaan Allah benci kepada dia. Na'udzubillah. Alhamdulillah tuan-tuan, dapat nikmat dalam keadaan Allah sayang, Allah berikan kebaikan. Dapat nikmat, kita guna nikmat tu untuk menambah taat, ketakwaan dan keredaan Allah SWT. Jadi sentiasa kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Tuan-tuan, bersyukur ni ada 3. Syukur ni ada 3 dasar, 3 unsur. Tak boleh dengan mulut je, alhamdulillah saya dapat nikmat aman, sihat, makan. Alhamdulillah saya makan. Tak cukup. Ada 2 lagi, kena lengkapkan 3 unsur syukur ni. Apa dia 3-nya? Yang pertama di lisan, di lidah kita tu, alhamdulillah saya dapat ni, alhamdulillah. Yang kedua iaitu benda dalam hati kita. Jiwa kita tu menggambarkan Allah, Allah ni bagi macam-macam. Jangan menggambarkan kepandaian kita. Contoh, kita dapat nikmat tu sebab saya pandai. Rosak. Sebab saya ada ilmu, sebab saya belajar luar negara, sebab saya belajar kitab. Ini kesombongan kita, maka Allah tak kira syukur macam tu. Alhamdulillah kita dapat solat, kita dapat datang masjid, Allah yang tarik kita, dorong kita, hidayah kita sampai kita boleh datang sini. Jangan nampak kekuatan, kemampuan kita, tak nampak pertolongan Allah Ta'ala. Allah yang bagi tuan-tuan, sehingga tuan-tuan datang masjid. Bagi hidayah, taufik pada saya, sehingga dapat kuliah datang malam ni. Kan? Tu. Yang kedua, tasdiqu bil qalbi. Yang kedua tadi iaitu ikrar, membenarkan benda dalaman hati kita. Dan yang ketiga itu amal bil jawarih, baru lengkap. Amal bil jawarih iaitu amalan anggota badan kita. Kita sembahyang, kita dapat puasa, kita berzikir, kita baca Quran, kita datang kuliah, amalan badan kita tu. Maka 3 tu baru lengkap kita bersyukur. Orang yang rajin memuji Allah Ta'ala di akhirat nanti bila dikumpulkan di mahsyar, Allah akan seru, Ainal ladhina yahmiduna Allah, di mana orang yang sentiasa duk puji Allah Ta'ala ni. Mana orang yang sentiasa puji Allah, syukur Allah? Bangun. Maka bangunlah sekelompok manusia, tapi tak ramai. Dibawa malaikat, bawa mereka ke dalam syurga tanpa hisap. Baru bangun mahsyar, terus masuk syurga. Shortcut. Sebab mereka ni orang yang mulutnya puji, amalannya hebat, lengkap semua syukur dia. Dan yang kedua dipanggil ainal ladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mana orang yang istiqamah bangun tengah malam. Bangun tengah malam untuk beribadah pada Allah, berdoa pada Allah dalam keadaan takut dan mengharapkan balasan Allah. Takut Allah dan mengharapkan syurga Allah. Mana? Bangun. Bangun sekelompok, dibawa syurga tanpa hisap. Di mana orang yang bersabar atas ujian hidup dunia dulu, bangun, persilakan masuk syurga tanpa hisap. 3 golongan ni dipanggil lebih awal untuk ke syurga tanpa hisap. Orang yang rajin puji syukur pada Allah, orang yang sentiasa istiqamah bangun malam ibadah tengah malam, dan orang yang sabar atas ujian-ujian yang Allah berikan semasa hidup dia kat dunia dulu, dan dia teruskan amal saleh dia, masya-Allah. Dan jadi banyaklah kita bersyukur bila bangun pagi. Sebab tu bangun pagi kena alhamdulillah mula-mula perkataan tu. Ni bangun pagi buka tengok Facebook ke apa phone, menguap je, masuk tandas je. Mana alhamdulillah, tak puji Allah pun. Allah yang hidupkan, Allah yang bagi nikmat. Puji Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Hadis seterusnya, hadis adab ketika kita ni disuruh untuk tenang. Jiwa ni mesra-mesra, tunjukkan ketenangan, kemesraan, kegembiraan pada orang. Jangan datang depan orang muka masam semacam. Ni hadis daripada Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb al-Juhani, yuhaddithu an abihi an ammihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim wa alaihi atharu ghuslin wa huwa tayyibun nafsi fa dhananna annahu alamma bi ahlihi فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس طيب النفس قال أجل والحمد لله ثم ذكر الغنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس
bil ghina liman ittaqa wa sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina wa tibun nafsi minan ni'ami. Hadis yang bermaksud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu ketika Rasulullah ni cerita daripada sahabat-sahabat menceritakan satu ketika Rasulullah keluar daripada rumah dia lah, dalam keadaan rambut basah. Nampak baru sudah mandi, rambut basah. Keluar mai ke masjid dengan sahabat-sahabat duk ramai. Jadi para sahabat ni ngusik-ngusik, kan, ngusik. Kami mengira beliau telah pun berkumpul dengan isterinya. Maksud tu mandi wajib. Ni sangkaan sahabat. Maksud dia orang mengusik, ya Rasulullah, kalau kita ni mengusiknya nah, bahagia nampak, kan, macam tu contoh kan. Syok lain macam ni, senyum lebak lain macam. Ni usik-usik. Sunnah usik-usik supaya timbul kemesraan kita, tapi jangan sampai menyakiti dia. Kita usik je, handsome lain macam ni, senyum lebak ni, kan. Contohnya. Tu usik-usik, benda tu boleh. Jadi para sahabat mengusik-usik Nabi. Nampak macam gembira semacam ya Rasulullah, seolah dah berkumpul dengan isteri, kan. Jadi para sahabat sangka macam tu. Kami pun bertanya, wahai Rasulullah SAW, kami melihatmu sedang keadaan ceria, tayyibun nafsi, ceria, muka senyum manis gembira, nampak ceria lain macam ya Rasulullah, kan. Baginda menjawab, ya betul, alhamdulillah. Nabi pun alhamdulillah. Nabi taklah jawab bersama isteri tu, tapi ceria. Ya alhamdulillah, saya gembira hari ni, alhamdulillah, ceria hari ni. Kemudian sahabat-sahabat tu menyebut-nyebut tentang, untunglah orang tu kaya, orang ni kaya, orang tu kaya. Sahabat cerita sama-sama dia orang lah. Rasulullah pun join duduk sembang-sembang. Jadi tak semestinya Rasulullah ni duduk serius. Duduk macam raja. Rasulullah memang raja pun. Rasul, raja, pemimpin. Tapi Nabi tak macam tu. Tak nampak bengis sampai tak layan orang, tak mau nak duduk dengan orang bawahan, tak nak duduk dengan standard-standard macam ni. Dah. Nabi gaul semua, ceria, gembira dengan sahabat-sahabat. Walaupun sahabat tu bukanlah semua VVIP je, biasa-biasa je duduk sanggup. Maka Rasulullah SAW bersabda, jadi sahabat-sahabat sembang-sembang lah, orang tu kayanya dia hebat dah, dia boleh buat kebajikan sekian, dia sedekah, dia derma, dia banyak bantu orang, pahalanya banyak. Maka Rasulullah kata, tak ngapa orang bertakwa memiliki kekayaan. Orang bertakwa nak kaya lah, Nabi kata. Tak ada masalah. Islam tak larang kita kaya. Islam menganjurkan kita untuk cari kekayaan. Dalam tu cerita lain lah. Tapi Nabi sebut di sini, tidak mengapa orang bertakwa nak dapat memiliki kekayaan. Orang bertakwa nak kaya silakan. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu, dia ada iman, dia ada takwa. Bila dia memiliki kekayaan, mesti kekayaan itu dari sumber yang halal. Dan belanja ke tempat yang baik-baik, bantu orang, tolong orang dan sebagainya. Selamat orang lain, orang miskin mendapat manfaat daripada orang beriman yang bertakwa tadi, yang berkaya tadi, kan? Jadi Nabi kata tak mengapa orang bertakwa nak kaya, kan? Maka Rasulullah SAW sabda, orang bertakwa itu tidak mengapa untuk memiliki kekayaan, tetapi kalau dia mengutamakan kesihatan, Nabi kata ni sabda ni, tetapi kalau dia mengutamakan, dia memiliki kesihatan, itu lebih kaya daripada harta benda. Sihat lebih kaya daripada harta benda, tuan-tuan. Akaun banyak, dalam akaun dia beratus ribu. Sekali masuk hospital, cas tu, cek doktor ni, tang, keluar my bil, sakit demam pula, tuan-tuan. Lagi sakit jantung. Keluar bil ratus ribu. Jadi itulah kesihatan tu. Al-wiqayatu khairu minal ilaj. Pencegahan. Mudah-mudahan saya pun pandai bercakap, tuan-tuan. Saya pun nak mencegah diri daripada penyakit juga lah, mudah-mudahan. Mencegah daripada penyakit lebih baik daripada kena dah baru nak berubat. Lebih baik daripada perubatan. Jadi orang yang Masya Allah ada, saya tengok tuan-tuan, Masya Allah, Allah beri keberkatan. Umurnya mungkin 70-an, mampu lagi panjat tangga masjid negeri. Kan? Boleh naik lagi, ya Allah. Ni nikmat sihat, nikmat Allah bagi cukup banyak, kan? Mampu lagi naik tangga masjid negeri.
Ada eskalator Ustaz, eskalator pun penat juga jalan daripada parking semua kan. Ada orang tak mampu datang dah, tak larat. 70, 80 kuat lagi, 90 pun ada. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Ni nikmat sihat. Itu lebih kaya daripada harta benda. Kekayaan sihat tu. Masya Allah. Itu yang Nabi sebut. Tapi kalau dia miliki kesihatan, kesihatan itu lebih kaya, lebih beruntung daripada harta benda. Kerana kerelaan hati pun termasuk bahagian kenikmatan. Salah satu, ceria hati. Jiwa ceria, gembira, tenang, tak ada serabut kan. Bangun pagi tenang, relax, ada boleh tengok anak, cucu semua happy. Maka itu Nabi kata sebahagian daripada nikmat. Keceriaan tu sebahagian daripada nikmat. Kita kan tuan-tuan kalau bangun ada masalah, orang tu hantam masalah, runsing. Nak duduk dengan member pun tak boleh. Sebab muka lain macam tuan-tuan. Muka tarik, masam. Nak sembang pun tak boleh nak fokus. Pasal otak kita duk fikir masalah kita. Dia cakap apa pun, apa. Tak boleh nak fokus. Terganggu. Orang pun nampak serabut yang kau ni. Kan? Jadi, tenang itu, ketenangan itu adalah nikmat yang besar. Okey, kita ulang hadis tadi. Nabi kata, tidak mengapa orang bertakwa memiliki kekayaan. Silakan, tak salah. Tetapi kalau dia memiliki kesihatan itu lebih kaya. Maksudnya tadi kekayaan yang awal tadi ni kekayaan harta. Tidak mengapa orang bertakwa memiliki kekayaan harta. Tetapi kalau dia memiliki kekayaan sihat itu lebih bahagia, lebih kaya daripada memiliki harta. Dan Nabi kata ketenangan jiwa, keceriaan hati. Tenang jiwa, ceria hati sama lah kan. Keceriaan itu adalah nikmat yang besar. Lebih nikmat daripada orang yang ada harta, lebih nikmat daripada orang yang ada sihat tapi dia tenang, relax. Ada orang yang ada sihat tapi serabut juga, kan? Tapi Masya Allah, orang yang tenang jiwanya, dapat sembahyang dengan khusyuk, dapat zikir dengan baik, ini satu ketenangan jiwa. Bergaul dengan kawan, kenal mesra dengan orang, ini nikmat yang besar. Jadi pengajaran daripada hadis ini, Islam tak pernah melarang kita nak cari harta, kekayaan. Tapi sumbernya, jalan tu kena jagalah. Jalan haram ke, jalan yang halal. Halal, selamat. Jalan haram, mendatangkan murka Allah Ta'ala. Nak pakai kenderaan, kita ada duit, boleh beli kenderaan yang besar contohnya, tak ada masalah. Nabi sebut, innakum qadimuna ala ikhwanikum. Satu hari nanti Nabi pesan pada sahabat-sahabat yang ada ni, antaranya yang ada Abu Dzar Ghifari dan sahabat-sahabat yang lain. Kamu nanti, mungkin selepas ketiadaan aku, kamu akan datang kepada saudara mara kamu. Kamu ziarah saudara mara kamu. Sahabat berpecah daripada Madinah. Ada yang pergi ke Syam, ada pergi Iraq, ada pergi Mesir, mana-mana. Fatayyibu, kata Nabi. Fatayyibu rihalakum. Fa'aslihu rihalakum. Perelokkanlah. Kamu nak jumpa saudara mara, elokkanlah kenderaan kamu. Wa aslihu libasakum. Elokkanlah pakaian kamu. Nak jumpa orang ni pakai smart-smart sikit, kan? Jadi pakai cantik, naik kenderaan bagus, cantik, sekadar kemampuan dia lah, jangan di luar kemampuan. Ini bahaya. Maka itu suatu benda yang tak salah dalam Islam. Rasulullah menganjurkan lagi supaya timbul keceriaan, timbul kemesraan kita dengan orang yang kita jumpa. Kan kita kalau jumpa orang dalam keadaan pakaian serabut, kotor, macai, tuan-tuan, hitam busuk, pergi jumpa orang pun, alamak engkau datang jumpa aku macam ni, tak selesa orang lain. Kita datang dalam keadaan ialah sesuai, pakaian yang smart, boleh nampak orang sambut, oh handsome, lain macam muka. Jadi itu tuntutan Islam. Sihat dan takwa, itu nikmat yang besar. Lebih besar daripada kaya, harta dan takwa. Kan? Sihat tu lebih utama. Dan ibu kesihatan adalah hati kita tenang. Nak menunjuknya bahawa kalau hati susah, kita kata susah hati, fikir masalah, akan menjejas kesihatan badan kita. Darah kita naik, gula kita makan tak teratur, gula dah jadi cacar marba, kan?
Dah baca meta gula tu, pam, cocok, insulin cocok tu, dah insulin berlupa nak cocok. Pasal apa? Serabut. Jadi tu terganggu. Ketenangan jiwa tu penting. Dari mana nak datang tenang jiwa? Ni ibadah tuan-tuan ni. Ada peluang kita buat ibadah. Allah bagi tenang. Bangun malam, sembahyang, sujud pada Allah, doa, zikir pada Allah, lebih lagi banyak dengan menangis pada Allah Taala. Masya-Allah, itu hatinya tenang. Dia concentrate, khusyuk pada Allah Taala. Okey, hadis kedua. Jadi termasuk tadi saya nak sebut satu lagi, termasuk serabut hati, tak tenang hati adalah orang yang sakit hati, dengki dengan orang, asyik sakit hati dengan orang, asyik tengok orang lain bermasalah semua. Dia tu apalah buat macam tu, ini apalah buat macam tu. Tak ada kena mengenal dengan kau, duduk diam sudahlah. Buat apa nak serabut hati kita? Kan? Kita yang fikir serabut sangat, tengok orang tu kenapa dia pakai baju warna merah itu, ya Allah. Dia nak pakai merah ke, hijau, kuning ke, terpulang ke dia? Apa kita masalahnya? Kita pula menyusahkan hati kita, menserabutkan hati kita, sehingga kita pula otak kita akan tension, darah kita akan naik, dan masalahnya. Itu ketenangan hati, penting. Dan hadis seterusnya daripada Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahawa dia telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan perkara buruk. Apa itu pahala, apa itu dosa, apa itu baik, apa itu jahat. Dosa, pahala dan dosa, baik dan jahat. Maka baginda SAW menjawab, sabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu yang berkaitan dengan akhlak mulia. Semua baik. Akhlak mulia, sopan santun, beradab, itu adalah pahala. Kebaikan itu datang daripada akhlak yang mulia. Sedangkan perbuatan dosa tu banyak adalah semua yang mengusik, mengganggu fikiran kita, dan engkau tidak ingin perbuatan itu diketahui oleh orang lain, yang kita rasa risau lah, tak nak tunjuk ke orang, tak nak cakap ke orang. Boleh jadi perkara tu terlibat dengan dosa. Ni formula untuk kita yang kita tak ada ilmu lah. Kita tak tahu, ambil ni boleh tak boleh, ni boleh tak nak ambil ni. Contohnya, kita tak ada ilmu, tak tahu benda tu boleh tak boleh. Hati kita akan berperanan. Ragu-ragu, takut nak minum, takut nak minum. Jangan. Takut minum, tinggal. Yang tu boleh jadi perkara tu ada benda yang tak kena. Tapi kalau kita tak ada apa-apa pun, kita ambil je, maka boleh jadi perkara tu perkara yang tak ada masalah, baik je. Dan yang menimbulkan keraguan selalunya hati orang yang jaga solat, hati orang yang beriman. Hati dia bersih, hati dia tu tolong cakap, bagi tahu, kau jangan. Sehingga dia jadi confuse, nak ambil, tak ambil. Yang tu tolak tepi dulu. Itu boleh jadi terlibat dengan salah, terlibat dengan dosa. Tapi kalau kau confidentnya, tak lintas apa pun, datang minum je, duduk apa semua, tiba-tiba silap, itu tak apa. Masa kita nak minum tadi, kita tak ada rasa runsing, takut, berarti benda tu insya-Allah selamat. Ini membantu untuk kita buat keputusan. Hati yang bersih. Jangan pula kawan tu dengan aurat pun tak jaga, sembahyang pun tak pernah, minum pun lebih kurang je, tiba-tiba saya hati tenang je minum arak, halal lah tu. Dah. Hati dia tak ambil kira. Kan? Sebab dia ni tak jaga hukum hakam Allah. Orang yang jaga hukum hakam Allah, tuan-tuan yang ahli solat, tak boleh, kalau tak sembahyang tak senang duduk. Kalau tak baca Quran sehari tu rasa gelisah aja. Kalau tak sebulan Syawal 6 hari tak puasa langsung 6 hari, gelisah, tak boleh nak duduk. Hati tuan-tuan, hati yang bersih, hati ni mampu memberi panduan. Jangan ambil, silakan ambil. Hati itu akan bercakap. Itu mahaka fi nafsik, yang mendatangkan ragu-ragu dalam jiwa engkau. Boleh tak boleh, boleh tak boleh. Wa karihta an yattali' 'alan nas, dan kamu tak suka kalau orang tahu apa yang kamu nak buat tu. Tak suka, takut dosa dan malu kat orang. Ini ada benda tak kena ni, tinggal dulu, tolak tepi dulu. Okey. Tapi kalau orang yang tak pernah datang masjid, dia pun sehati kat masuk masjid, dia rasa macam semua orang tengok.
Apa dia orang ni tengok aku semua ni? Apa dia orang ni macam nak makan aku je? Tak ada siapa nak peduli pada hati dia yang kotor. Dia datang tempat bersih, dia sakit. Yang tu lain. Orang hati bersih, pergi tempat kotor, dia sakit. Dia duduk dalam bersih, dia aman. Orang kotor, tadi orang bersih, pergi tempat kotor, dia rasa runsing, tak senang duduk. Tapi orang yang hatinya kotor, datang tempat bersih, tempat baik, dia tak senang. Pasal apa? Syaitan banyak kacau dalam diri dia. Ala kulli hal. Jadi kita tengok hadis seterusnya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebaik-baik manusia. Memang betul. Sebaik-baik akhlak, sebaik-baik sifat, sehandsome-handsome manusia, apalagilah segala yang terbaik. Kan? Wa ajwadan nas, sepemurah, orang yang paling pemurah di kalangan manusia. Pemurah Nabi luar biasa. Dan kita tak mampu nak jadi pemurah macam 100% Nabi SAW. Sekurang-kurangnya tiru sikit. Tuan-tuan, pernah tak orang main tegur baju tuan-tuan handsome? Pak Haji handsome lah jubah ni. Terus Nabi buka jubah dia, pergi tukar, nah ambil jubah tadi. Puji sangat. Tuan-tuan jangan try saya ya. Saya takkan bagi. Jangan try saya. Handsome lah jubah ustaz ni. Minta maaf ya, beli sendiri. Memang tak boleh lah kan. Tak mampu nak buat macam tu. Rasulullah pemurah luar biasa. Dan datang seorang Arab Badui ni. Ni selendang saya pakai ni, selendang. Ya, selendang. Datang daripada orang belakang, rentap, tahu rentap. Pegang zap, dia tarik dengan kuat. Di belakang kain ni, tarik kot belakang. Sampai melecet tengkuk Nabi. Kain ni kasar. Kain selendang Nabi yang kasar. Jadi bila rentap dengan kuat, zap, melecet tengkuk Nabi SAW. Nabi pusing belakang menghadap orang lelaki tadi. Nabi tanya, kenapa kau buat macam tu? Sayyidina Umar dah tak senang dah. Ya Rasulullah, bagi aku pancung je ni. Sayyidina Umar dengan cara dia lah. Rasulullah tenang. Jangan. Tenang. Maka Rasulullah tanya, kenapa kau buat? Boleh tanya pula. Kalau kita tak dan tanya tuan-tuan. Mulut tak dan cakap, tangan jalan dulu. Kaki naik atas kepala dulu. Faham? Apa lok-lak ni? Ni keluar kampung saya tuan-tuan. Bahasa kampung saya. Lok-laknya hang ni, pedepang bagi sekali. Kan? Jahatnya. Tapi Rasulullah tanya, kenapa kau buat macam tu? Rupanya dia kata, ya Rasulullah, ya Muhammad, tolong bagikan kepada aku harta yang bukan mak bapak engkau punya. Bagi kat aku. Ui, bahasa. Bukan mak bapak engkau. Bahasa kasar. Tu pun Nabi kata tak apa-apa. Nanti kau datang rumah aku, kau akan bagi. Kan? Nabi balik, ambil sendang tadi, nah, ambil ni. Dia rasa tak cukup aku nak ada lagi. Alah, bagi saya satu ni, aku nak yang lain lagi. Nabi masuk cari apa lagi? Baju-baju lipat bagi kat dia. Ya Allah. Ini manusia sangat baik, sangat mulia. Tak ada nak balas dendam, nak marah tengking dan sebagainya. Ini mulianya. Ajwadan nas, ahsanan nas, sangat baik. Wa ajwadan nas, sangat pemurah luar biasa. Wa asja'an nas. Apa dia yang ketiga sifat Nabi? Sangat berani, pemberani, yang sangat berani. Walaqad fazi'a ahlul Madinah. Nak cerita beraninya Rasulullah SAW luar biasa ni. Baik hati, berani, pemurah. Nabi pemimpin besar. Sepatutnya Nabi tak bertindak dulu nak berdepan dengan bahaya. Mesti pegawai dulu pergi. Biasa bos-bos macam tu lah. Kau pergi tengok, apa aku dengar bahaya depan tu. Pam kena pegawai dulu. Bos selamat lagi. Tapi ni Rasulullah. Satu hari Madinah dikejutkan dengan bunyi dentuman. Bunyi dentum, boom, bunyi kuat lah. Waktu malam. Sehingga para sahabat semua keluar daripada rumah. Tengok, ada apa? Semua orang tertanya-tanya di antara jiran dia orang. Kau dengar ni? Dengar. Ada apa? Tak tahu. Tak lama setelah tu, dia orang pun nampak arah mana bunyi tu. Sana lah. Daripada gelap sana, tak tahu apa berlaku. Nak pergi tak? Nak pergi. Jom. Baru duk bincang nak pergi tak pergi. Tiba-tiba Rasulullah balik daripada kawasan gelap tadi. Rasulullah datang. Kan? Fastaqbalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang kepada sahabat-sahabat yang telah jadi kalang kabut tadi ni. Waqad sabaqan nas ila saut wa huwa yaqul, Nabi kata lan tura'u. Jangan risau. Okey, semua settle. Tak ada apa-apa. Bunyi tadi ni tak ada apa. Rupanya Nabi dah dulu pergi tengok apa yang berlaku meletup tu. Baru Nabi datang pada sahabat, tak ada apa-apa. Dalam keadaan apa? Wa huwa ala farasin li Abi Talhah uryin. Nabi dalam keadaan naik kuda tanpa pelana.
Tahu tuan-tuan, kuda tanpa pelana. Pelana tu pelapik belakang kuda yang orang duduk selesa sikit kan, kuda bentak-entak. Kan? Contoh, alhamdulillah saya dapat kerusi hari ni ada cushion, ada lembut dia. Kalau tuan-tuan bagi bangku besi kosong, ceramah 5 minit, 10 minit saya bangun dah. Sakit punggung. Ni bau kerusi. Rasulullah dinaik kuda tanpa pelana. Hebat nah. Tuan-tuan boleh naik tak basikal? Pernah naik tak basikal tanpa tempat duduk? Dia ada besi cangak itu je. Pernah naik tuan-tuan? Kira terror lah kalau kita dulu budak muda, terror betul. Naik basikal tak ada pelapik punggung tu. Besi je. Oh, jadi dia kaki dia kuat. Punggung dia tak tercacak di situ. Begitulah naik kuda tak ada pelana, kaki Nabi kuat macam orang muda. Sedangkan Nabi di Madinah tu dah berumur 50-an lebih. Nabi datang Madinah 53, mungkin peristiwa ni 54, 55, 56, dekat 60 umur Nabi. Naik kuda, kaki tanpa pelana. Guruguk tanpa pelana. Sakit punggung tuan-tuan, naik kuda tak ada pelana sebab tulang belakang kuda tu kena punggung ni. Jadi Nabi datang daripada gelap, naik kuda tanpa pelana. Ma alaihi sarjun wa fi unuqi saifun. Dah gantung, Nabi sedang bawa pedang. Faqala laqad wajadtuhu bahran wa innahu la bahrun. Nabi kata, kuda ni laju macam laut tu. Ini orang buat perumpamaan. Kalau orang dulu nak buat perumpamaan laju, dia guna laut. Laju macam ombak laut. Kalau pemurah macam angin kencang. Tu bahasa Arab. Jadi Nabi kata, kuda ni laju macam ombak laut. Laju sungguh kuda ni. Nabi puji kuda, bukan kuda Nabi tu. Sebab tu Nabi puji. Kuda siapa? Kuda Abu Talhah. Nabi capai kuda Abu Talhah, capai je pedang, pergi arah bunyi dentuman tadi ni untuk nak tengok apa yang berlaku. Nak sebutnya berani. Nabi yang mula-mula pergi dulu. Orang ni baru dia bincang, kau nak pergi? Baru bincang, Nabi dah pergi dah. Beraninya Nabi SAW, kuatnya Nabi SAW, tenaga yang sangat hebat, luar biasa baginda Rasulullah SAW, luar biasa. Jadi apa yang berlaku, Nabi berdepan dulu daripada sebelum para sahabat baginda Rasulullah SAW. Wallahu alam. Jadi hadis tadi juga tentang kisah Nabi bunyi dentuman. Nabi lah orang pertama sekali yang masuk dalam gelap pergi tengok apa yang berlaku, sehingga Nabi datang untuk tenangkan sahabat. Tak ada apa-apa. Maka itu nak menunjuknya bahawa menenangkan orang, memberi kegembiraan pada orang ini satu benda yang sangat mulia, akhlak yang sangat mulia, akhlak Rasulullah SAW. Nabi tak pernah menakut-nakutkan orang. Kita kalau pergi macam tu, kita balik, bahaya ni, jangan nak menakutkan orang je. Tak boleh. Sebaiknya kita jangan takut-takut. Kalau dah orang takut, kita tenangkan orang. Itu nak menggembirakan, termasuk dalam hadis berkaitan dengan sunnah menceriakan orang, menggembirakan orang. Hadis seterusnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqatun, inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin wa an tufrigha min dalwika fi ina'i akhika. Maksudnya, Jabir berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua kebaikan itu disebut sedekah. Maksud semua benda baik, benda cantik, benda elok, benda sopan, benda yang semua tu adalah pahala sedekah. Walaupun benda tu tak disebut spesifik oleh Rasulullah SAW, ini pahala, ini pahala. Contoh pandangan masyarakat kita, nampak benda tu baik, tapi dalam Islam tak ada pun. Contoh apa tuan-tuan? Contoh nak buat contoh apa? Contoh open house. Kita open house sebulan ni dah, ini dah habis dah, malam ni dah tamat dah kot. Zulkaidah dah malam ni. Tengoklah Sabtu Ahad ni open house lagi. Selamat Hari Raya lagi. Kan? Benda tu tak ada pun anjuran Nabi kena buat open house, buat jamuan raya, sunnah sekian, tak termasuk. Tapi benda tu baik tak? Baik tak benda tu? Cantiklah benda tu. Jamu makan orang, erat silaturahim, menceriakan orang, menggembirakan orang. Benda yang baik. Tidak ada canggahan, tidak ada halangan dalam Islam. Maka kullu ma'rufin sadaqah, semua benda yang baik ni ada pahala. Buat. Nak buat, silakan, tak ada masalah. Kan? Itu dia. Kullu ma'rufin sadaqah, termasuk antara perkara ma'ruf adalah senyum. Senyum maksud ceria dengan orang. Jumpa je apa muka manisnya.
Kalau salam dengan Tuan Haji, tuan-tuan ni saya salam. Assalamualaikum, tuan-tuan senyum, saya tak senyum. Waalaikumsalam. Muka bengih macam tu je. Oh, tuan-tuan esok tobat aku tak salam dah, tak bagi salam daripada ustaz. Tiba-tiba akan membawa kepada keretakan, perpecahan dan sebagainya. Jadi ceria muka ni benda yang simple, benda yang kecil punya hal. Itu pun ada pahala sedekah sebab mendatangkan keceriaan kepada orang, kegembiraan pada orang. Tu Nabi sebut semua benda yang elok, yang cantik, yang baik itu ada pahalanya sedekah. Sungguhnya termasuk perkara yang elok, cantik, baik itu adalah engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajah berseri-seri, manis wajah, dan engkau menuang. Antara yang kedua, contoh, tolong tuang air untuk saudara kau nak minum. Kadang-kadang kita kan duduk semeja makan, member sebelah tak ada air, jug duduk sebelah kita, kita buat dek je. Alah, apa salahnya, tolonglah tuang. Walaupun dia orang bawahan kita, kita big boss ke apa ke, tolong tuang. Itu antara akhlak yang mulia. Itu menceriakan orang, menggembirakan orang, kan? Kita edarkan minuman, edar hantar, okey, pasing. Itu benda yang mendatangkan pahala, sedekah dan sebagainya. Tuang air untuk orang lain, edarkan air bagi pada orang. Tengok kawan tu tak ada air, dia walaupun dia tak minta, nah minum. Kita yang nak minum, contohnya kan, segelas ada satu, ya. Tuan-tuan nak minum contoh kan. Ni duduk sebelah kita, pelawar macam tu. Ni pelawar kita, bahasa kita pelawar. Makan. Kadang kita bukan nak bagi sungguh pun. Pelawar tu adalah sunnah. Faham tak pelawar tu? Kita melawar. Makan, mainlah. Mai duduk meja makan ni. Kita tahu dia takkan duduk punya, kan? Pelawar je, ajak ayam je orang kata. Itu baik, sunnah. Seperti juga kita tegur-tegur, buat apa tu? Kawan tu tengah makan nasi, kita tegur, buat apa tu? Kan? Dia tengah makan, kita memang nampak dia makan, tapi saja kita tegur, buat apa tu? Itu adalah antara keceriaan dan sunnah. Nabi SAW pernah tegur Abdullah bin Amru tengah buat baiki rumah ni, semen rumah dia, tanah-tanah lah, buat tanah, dia baiki rumah. Nabi datang, kamu buat apa tu? Nabi nampak dia baiki tanah, baiki rumah, dinding. Tapi kenapa Nabi tanya, buat apa tu? Itu keceriaan, kemesraan. Kita kan nak tegur orang kadang-kadang macam tu caranya. Jadi benda tu boleh, jangan kita buat lok-lak pula. Apa, tak nampak aku tengah makan ni? Kan? Dia tegur nak mesra, nak usik-usik. Kita jawab dengan cara yang baik, kan? Itu. Jadi Islam sangat menganjurkan kita ni hidup ceria, gembira, happy. Ketenangan jiwa tadi ni adalah satu benda aset yang paling penting, lebih penting daripada sihat badan, lebih penting daripada harta banyak. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan akan beri manfaat untuk kita semua insya-Allah daripada apa yang kita bacakan tadi. Apa yang kita baca tadi, iaitu hadis tentang nikmat aman, nikmat keceriaan, nikmat harta. Dan hadis yang kedua berkaitan dengan ketenangan jiwa, iaitu akhlak yang mulia, ceria berjumpa dengan orang saudara mara, mengusik supaya timbul keceriaan dan menenangkan, jangan menakutkan orang. Ni asyik kita nak gempak-gempak kan? Nak bagi orang takut, jangan. Nabi suka menggembirakan orang dan tak suka menakut-nakutkan orang, seperti kisah Nabi masuk dalam tempat gelap tadi. Dan begitulah jumpa orang dalam keadaan wajah berseri-seri. Wallahu ta'ala alam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختمنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إن منكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك